Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan rombakan kabinet yang kedua sejak beliau memegang jawatan pada November 2022, melibatkan beberapa pelantikan baharu dalam kementerian strategik. Rombakan ini merangkumi portfolio utama seperti pelaburan dan perdagangan, ekonomi, belia dan sukan, pembangunan usahawan, wilayah persekutuan serta sumber asli dan kelestarian alam, yang mempunyai peranan penting dalam hala tuju pentadbiran negara. Pelantikan ini dibuat bagi memperkukuh keupayaan kerajaan dalam menangani cabaran semasa, khususnya berkaitan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, tekanan kos sara hidup serta peningkatan peluang pekerjaan. Beberapa kementerian utama diberi kepimpinan baharu bagi memastikan dasar kerajaan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, selain mempercepatkan pelaksanaan agenda reformasi yang telah dirancang. Secara keseluruhan, rombakan kabinet ini mencerminkan usaha Perdana Menteri untuk menyusun semula pasukan pentadbiran agar lebih mantap, responsif dan berfokus kepada keperluan rakyat. Langkah ini juga dilihat sebagai komitmen kerajaan untuk mengekalkan kestabilan politik, memperkukuh keyakinan pelabur serta memastikan pembangunan negara berjalan secara seimbang dan mampan.